Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan lakukan penukaran unit ataupun unit conversion menggunakan teknik pendaraban silang atau dalam Englishnya cross multiplication. Kita akan mulakan dengan menukarkan meter square kepada sentimeter square. Dalam contoh ini kita akan tukarkan 4 meter square kepada sentimeter square. Jadi kita perlu melakukan pendaraban silang. Pendaraban silang ini memerlukan kita menukarkan 4 meter square ini kepada bentuk pecahan. Tetapi disebabkan 4 meter square ini adalah single, jadi kita bahagikan saja dengan 1 kerana tidak akan mengubah apa-apa kepada 4 meter square itu. Kemudian kita akan darabkan saja. Kita tinggalkan seperti ini dan kita letakkan meter square ini di bawah dan unit yang hendak kita tukarkan iaitu sentimeter square berada di atas. Okey. Jadi disebabkan kita sudah tahu yang 1 meter bersamaan dengan 100 cm, jadi kita tuliskan saja di dalam pecahan. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey. Tetapi disebabkan kita dapat lihat di sini ada kuasa 2, jadi kuasa 2 juga perlu ditulis di bahagian hadapan. Sampai di step ini kita dah boleh lakukan cross multiplication. Iaitu di sini kita boleh padamkan, kita boleh hapuskan. Jadi sekarang ini tinggallah sentimeter sahaja. Jadi kita akan dapat 40,000 cm kuasa 2. Jadi itu saja. Kita dah berjaya untuk dapatkan sentimeter kuasa 2, sentimeter kuasa 2. Seperti itu. Okay. Jadi mungkin ada yang tanya, wajib ke guna 1 meter sama dengan 100 cm? Kalau kita guna nombor yang lebih besar, contohnya kita nak guna 10 meter. 10 meter sama dengan 1000 cm. Okey, mari kita cuba. Daripada ini kita akan dapat okey. Jadi sekiranya kita permudahkan, kita selesaikan 1 juta bahagi dengan 100, maka kita akan dapat 10,000. Sama sahaja seperti yang kita dapat di sini. Itu saja. Boleh saja nak gunakan 10 meter ataupun 20 meter asalkan equivalent. Equivalent maksudnya sama dengan apa yang kita dah tukarkan. Itu saja. Okey. Soalan seterusnya kita akan pergi kepada kilometer per jam, tukarkan kepada meter per jam. Contoh ini kita nak tukarkan 72 kilometer per jam. Tukarkan kepada meter per second. Okey. Jadi kita buat saja sama seperti tadi, 72 km over dengan 1 jam. Darabkan dengan okey. Disebabkan kilometer ini di atas dan jam ini di bawah, jadi kita terbalikkan sahaja. Kalau kilometer berada di atas, kita letakkan kilometer ini di bawah untuk darab silang nanti.
dan jam akan berada di atas. Kemudian kita tulis balik unit yang kita nak. Jadi kita nak meter dan second, meter dan second. Kemudian kita tulis 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kemudian 1 jam bersamaan dengan 3600 second. Jadi bila sampai di step ini, kita boleh potong km, potong jam. Jadi apa yang kita tinggal adalah meter dan juga second. Sama seperti unit yang hendak kita tukarkan. So, kita boleh selesaikan seperti biasa dan kita akan dapat 20 meter per second. Itu sahaja. Okey, sekarang kita move kepada gram per sentimeter kuasa 3. Masih seperti contoh yang tadi, kita nak tukarkan 2.5 gram per cm cube kepada okey. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Kemudian kita darabkan. Seperti yang saya sebut tadi, gram di atas. Jadi untuk hilangkan dia, gram berada di bawah. cm kuasa 3 berada di bawah, maka dia perlu ada di atas. Kemudian kita tulis unit yang hendak kita tukarkan. 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Kemudian 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Tetapi disebabkan di sini ada kuasa 3, jadi kita kena bawa juga 3 ini ke depan. Jadi kita akan dapat seperti ini. Sampai di sini kita boleh lakukan cross gram. Maka kita akan tinggal dengan kg dan juga meter cube. Kita selesaikan saja seperti biasa dan kita akan dapat 1500 kg per meter cube. Okay. Kalau para pelajar nak tekan kalkulator, boleh tulis saja 2.5 darab 1/1000 darabkan dengan 1 juta. Seperti ini saja. Unitnya saja untuk kita cross multiplication saja, kita tak perlu tulis dalam kalkulator. Jadi itu sahaja untuk contoh soalan ini. Sekarang kita pergi kepada degree to radian, radian to degree. Sebelum itu kita kena tahu unit conversion dia terlebih dahulu. Okey, mari kita buat. Seperti mana kita tahu, bulatan ada 360 darjah. Jadi kita tulis dulu, di sini adalah 0 degree. Di sini adalah 90 degree. Di sini adalah 180 degree, 270 degree dan complete circle is 360 degree. Okey. Untuk radian pula, para pelajar kena tahu di sini adalah 1/2 pi. Di sini adalah pi. Di sini adalah 3/2 pi. Dan di sini adalah 2 pi. Jadi apa yang kita boleh concludekan, 2 pi sama dengan 360 darjah. Pi sama dengan 180 darjah. Kita boleh juga buat 1/2 pi dan juga 3/2 pi.
Ini sama dengan 90 darjah dan ini sama dengan 270 darjah. Itu saja. Jadi kita akan gunakan unit conversion yang kita dah buat ini untuk kita tukarkan unit. Okey, contohnya 150 degree. Kita nak tukarkan kepada radian. Jadi apa yang perlu kita buat adalah tuliskan saja 150 degree per 1 darabkan dengan degree di atas jadi degree turun di bawah. Di sini adalah radian. Okey. Jadi kita pilih 2 pi radian bersamaan dengan 360 darjah. Jadi itu saja. Kita boleh potong ini, kita boleh potong ini. Maka kita tinggal dengan radian sahaja. Dan kita akan dapat 5/6 pi radian. Selesai. Kalau kita nak gunakan yang lain pun boleh juga. Contohnya 150 degree. Tu kita nak guna radian di sini. Di sini. Asalkan equivalent. Contohnya kita nak gunakan 1/2. 1/2 pi radian. Asalkan sama dengan bawahnya itu. Kita masih akan dapat 5/6 pi radian. Okey. Kerana kita akan potong di sini, tinggal radian sahaja. Okey. Seterusnya kita akan tukar radian to degree. Sama, konsep yang sama. Kita nak tukarkan 7 pi per 4 radian to degree. Okay. Masih sama, 7 pi per 4, kita buat pecahan 1. Ini adalah radian. Jadi kita nak tukarkan kepada degree. Radian di atas, jadi kita akan buat ke bawah untuk cross multiplication. Dan degree di sini. 360 degree sama dengan 2 pi. Boleh potong radian, kita boleh potong radian. Tinggallah degree sahaja. Maka kita akan dapat jawapan akhirnya adalah sebanyak 315 degree. Itu saja. Jadi para pelajar sebenarnya tak perlu nak hafal formula untuk tukar degree ke radian ataupun radian ke degree sekiranya pelajar faham ini conversion. Boleh hafal saja bulatan yang kita dah buat. Jadi itu saja untuk video kali ini. Harap ia bermanfaat. Sekian, terima kasih.